Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salam satu Malaysia, salam Malaysia. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya selaku Datuk Bandar Kuala Lumpur ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang ke Dataran Merdeka. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama dan kita jagakan ketenteraman. Saya berharap tidak akan timbul masalah yang berkaitan dengan ketidaktenteraman yang boleh menjejaskan pengunjung-pengunjung yang bersama-sama kita pada malam ini. Kepada anak-anak muda, adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan, berilah peluang kepada semua pihak untuk menyambut tahun baru 2014 dan meninggalkan 2013. Peliharalah ketenteraman dan juga keselamatan semua pihak, sama ada tuan-tuan yang datang dari jauh dan dekat, dan juga kepada pengunjung-pengunjung kepada luar negara, termasuk daripada seluruh dunia yang bersama kita pada malam ini. Saya amat berbangga dengan kehadiran tuan-tuan yang datang ke Dataran Merdeka ini untuk bersama-sama menyambut 2014 dengan semangat dan rasa satu Malaysia. Saya berharap tuan-tuan kawallah keselamatan ibu-ibu dan anak-anak yang berada di sini. Jangan timbulkan perkara-perkara yang boleh membahayakan adik-adik dan anak-anak kita di sini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap majlis dan upacara kita malam ini berjalan dengan keadaan tenteram, walaupun ada di kalangan kita yang bersama-sama untuk melahirkan rasa mereka, tetapi kita tidak perlu mewujudkan suasana permusuhan dan jagalah ketenteraman di kalangan kita bersama. Saya bersyukur kepada Allah SWT kepada malam ini, malam yang tenang dengan cuaca yang baik, dan tuan-tuan dapat bersama-sama dalam suasana seperti ini. Dan saya tidak akan kemana-mana melainkan bersama dengan tuan-tuan di sini. Oleh itu, kepada anak-anak muda, saya menyuruh supaya semuanya tidak menggunakan perasaan dan emosi yang boleh menggugat ketenteraman dan juga keselamatan semua pihak. Kepada mereka-mereka yang berada bersama-sama kita, saya minta supaya tuan-tuan juga bersabar. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang baik. Nama kita orang Islam, nama kita orang yang mempertahankan dan memperjuangkan keadilan, maka sudah mestinya kita menjaga keamanan, kesabaran kita menjadi tinggi bagi membolehkan kita sama-sama menyambut tahun 2014 ini. Kepada yang jauh dan yang datang dari jauh, saya malu-malukan datang ke Kuala Lumpur pada malam ini, malam yang bersejarah, dan saya berharap kita bertenang dan kita pastikan keselamatan ibu bapa, anak-anak dan mereka-mereka yang berkunjung ke sini. Kepada tuan-tuan yang datang dan bagi itu bersemangat, saya ucapkan terima kasih kerana sama-sama datang pada malam ini. Dan kepada mereka yang berada di luar, doakan supaya kita tenteram
tidak berlaku pertikaian, pergaduhan, perkelahian yang akhirnya akan tidak mententeramkan keadaan kita. Kita akan menyambut tahun 2014 dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara kita aman, supaya negara kita dapat meneruskan pembangunan demi kelangsungan maruah kita sebagai sebuah negara, yaitu Malaysia. Akhirnya, selaku Datuk Bandar Kuala Lumpur, saya menyeru kepada saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, kerana ibu dan bapa sekalian, untuk sama-sama menjaga ketenteraman. Semoga ianya dapat dilaksanakan dengan wajar, dan selamat Tahun Baru 2014.